Yang dah lama belajar main piano tapi masih tak ada improvement, awak mesti tergolong di antara dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang self learner, bagus, tapi awak self learner yang tak ada panduan, awak tak tahu susunan untuk belajar macam mana. Yang kedua adalah golongan yang belajar dengan cara menghafal lagu. Awak suka sangat tengok tutorial lagu online dan awak hafal cara nak main lagu yang awak suka dengan awak tengok step by step jari mana nak kena tekan. So guys, untuk betul-betul progress, awak kena buat macam mana tahu? Untuk betul-betul progress, awak kena belajar dengan satu sistem. Sebab sistem, bila awak ada satu sistem, dia akan bantu awak dengan cara awak faham objektif apa yang awak kena capai untuk naik level daripada beginner ke intermediate, daripada intermediate ke advance. Bila dah ada satu sistem, awak nampak outcome awak punya pembelajaran, baru awak yakin yang awak sebenarnya sedang improve. Jadi guys, kalau nak belajar cara yang betul, nak faham dengan lebih jelas macam mana saya bantu 1000 pelajar saya improve dalam masa 30 hari, boleh tekan link di bio.